Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat semua Harap-harap semua dah makan, yang lelaki dah pergi masjid semua. InsyaAllah, dan juga kita hari ini cuma memulakan program jabatan kita. Saya dari masa ke semasa kita revisit balik pemahaman kita. Saya pun tak pandai sangat, cuma berkongsi idea. Dan juga tajuk yang saya cakap ni pun tuan-tuan dah pun tahu. Memang dah jadi orang kata dah kat mulut dah. Pembangunan mampan, sustainable development, apa tu, atau 172 atau perancangan, semuanya dalam kepala kita dah. Cuma sekarang ni kita nak jadikan perbincangan ni, bicara ni lebih vibrant. Mungkin ada persoalan-persoalan yang boleh kita bincang. Santai saja, tak payah stres. Tak payah stres kerana sesi ni adalah sesi yang mudah. Saya minta Cik Azrin dengan Puan Lesi aturkan supaya ini menjadi satu permulaan. Dan semalam saya dah sebut pada KP dan Syurat semalam, kalau boleh semua pegawai-pegawai, kalau ada masa dan juga ada peluang, macam Cik Azrin bahagian R&D, ada perkara-perkara tertentu nak di-share, kita sangat-sangat alukan. So hari ini kita nak bercakap tentang undang-undang dan juga boleh ke Akta Perancang Bandar ni nak capai pembangunan mampan ataupun boleh membantu kita menjayakan pembangunan mampan. So jawapan dia nanti kita teliti sama-sama. Dan soal undang-undang ni, kita semua dah maklum, saya sebut undang-undang perancangan ni sentiasa meniti di bibir kita, atau 172. Di samping atau 172 ni ada lagi yang Kuala Lumpur 267 atau 267. Kemudian di Putrajaya ni yang kita duduk ni, dia tak pakai 172, tapi dia pakai modification. Asasnya adalah 172, tapi dia ubah suai sikit lah, sebab dia bukan negeri, dia wilayah persekutuan. Jadi bila sebut dia bukan negeri dan dia wilayah persekutuan, sudah tentu dia tidak ada menteri besar, tidak ada exco, tidak ada jawatankuasa perancang negeri. Jadi itu sebab dia pakai akta yang sama, tapi dia ubah suai, mengambil kira beberapa perubahan yang saya sebut tadi. Sama juga Labuan. Labuan juga adalah akta yang berasingan, tapi asasnya, prinsipnya adalah sama. Ada rancangan pemajuan, ada kawalan perancangan dan sebagainya. Sama juga dengan Sarawak. Siapa orang Sarawak kat sini? Ada orang Sarawak, kan? Sarawak lagi klasik kerana dia menggabungkan antara undang-undang tanah dengan perancangan. Ini yang menarik di Sarawak. Di Sabah, dia pun lebih kurang kita Cap 141 kalau tak silap saya, adalah undang-undang utama di Sabah. So setiap inci tanah di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak ada undang-undang perancangan dia. Tapi kenapa undang-undang ni penting, tuan-tuan dan puan? Kenapa agaknya? Sebagai masyarakat biasa macam kita, macam Lesi, macam Hazrin, macam Tuan Azlan kita, apa pentingnya undang-undang? Kerana apa? Undang-undang ni adalah satu cara kita menyusun satu kehidupan yang lebih baik. Untuk jamin apa, tuan-tuan dan puan? Satu perkara pokok, satu keyword yang sangat penting adalah public interest, kepentingan awam. Sebab itu bila bercakap tentang kepentingan awam, sudah tentu kalau dalam bidang kita ada tanah, seekar tanah, adakah setiap inci daripada seekar tanah ini boleh kita gunakan? Jawapannya sudah tentu boleh, tapi kita juga nak ambil kira jiran kita. Sebab itu kalau kita duduk di rumah, contoh di taman-taman perumahan, macam Puan Amelia, dia kaya sikit, dia beli rumah banglo, contohlah. Bila dia beli rumah banglo, saiz rumah banglo mungkin 50 kali 70. Dia tak boleh cover bangunan tu, dinding tu betul-betul sampai ke pagar dia. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab saya sebut tadi, soal public interest, soal privacy. Jadi kalau ikut peraturan biasa ataupun ikut perkara biasa, dia boleh buatlah tanah dia. Tapi kenapa kita kata dia juga mengorbankan sebahagian tanah dia untuk memastikan bahawa jiran dia juga mendapat satu keselesaan. Jadi inilah prinsip perancangan yang kita nak pegang. Sebab itu saya kata undang-undang ni untuk pastikan semuanya dalam keadaan teratur, nak jaga keharmonian, nak jaga supaya masyarakat kita tidak berkelahi lah dalam masa mudah, kan? Kalau macam saya sebut tadi, kalau Puan Amelia buat rumah sampai dinding kiri, sampai dinding kanan, sampai dia buka tingkap pun masuk ke tanah orang lain, jadi itu bukan prinsip dia. Prinsip dia adalah untuk pastikan walaupun you ada tanah, you boleh buat, tapi mestilah juga jaga privacy dan juga public interest yang lain. Ini prinsip yang pertama. Jadi sudah tentu bila cakap dengan undang-undang ni,
untuk pengetahuan awal tuan-tuan dan puan. Saya pasti tuan-tuan dah tahulah. Dia mesti bersandarkan kepada undang-undang utama negara kita. Apakah undang-undang utama negara kita? Agaknya pada pandangan tuan-tuan dan puan. Perlembagaan Persekutuan. Itu adalah kitab. Kalau kita sebagai orang Muslim ataupun mana-mana penganut lah, kita ada kitab kita, tapi dalam konteks kenegaraan, kita ada perlembagaan yang menyusun atur. Kerana apa? Kerana kita adalah sebuah negara persekutuan, federated. Bila disebut federated, sudah tentu ada banyak pihak. Ada negeri A, negeri B, negeri C, D, E dan sebagainya. Sudah tentu bila kita banyak pihak ni, dia memerlukan satu landasan, satu jambatan yang menghubungkan ke semua sekali. Sebab itu ada perlembagaan. Perlembagaan bukan saja bercakap tentang negara yang kita bentuk ini, tapi juga bercakap tentang hak kita, hak asasi kita. Soal-soal berkaitan dengan pilihan raya. Soal-soal berkaitan dengan kewangan kerajaan. Soal-soal berkaitan dengan keadilan, mahkamah, ketua hakim. Soal-soal berkaitan dengan pelantikan yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Sebab itu dalam konteks kita, bidang kita, kita gubal undang-undang bersandarkan kepada perlembagaan ini. Tidak mungkin undang-undang yang dibuat di Malaysia ini tidak bersandarkan kepada perlembagaan. Asasnya apa? Asasnya yang membentuk ataupun yang membolehkan kita menggubal undang-undang 172 ni adalah kerana dalam perlembagaan itu disebut satu perkara yang sangat penting. Iaitu apa? Tuan-tuan dan puan, hubungan antara persekutuan dan negeri. So, untuk menjaga kedua-dua pihak, kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, telah disebut tentang peranan masing-masing. Sebab itu dalam perlembagaan persekutuan ini ada jadual satu. Jadual satu menyentuh tentang apa? Tuan-tuan dan puan. Tentang apa? Dalam jadual ke-9, first list, menunjukkan senarai persekutuan. Apa yang dibuat oleh kerajaan persekutuan. Contohnya apa? Keselamatan, pendidikan, kesihatan awam. Itu adalah bidang kuasa kerajaan persekutuan di bawah list 1. Lebih kurang 27 ataupun 28 list. List yang kedua ataupun second schedule adalah senarai negeri. Yang mana itu adalah menjadi tugas negeri. Apakah antaranya tuan-tuan dan puan? Tanah. Itu sebab famous land estate matters. Itu memang sangat-sangat menjadi satu kata-kata keramat. Land estate matters. Lagi apa? Kerajaan tempatan, kebajikan masyarakat adalah few. Dan list yang ketiga yang sangat penting pada kita pada hari ini adalah list ketiga ataupun dipanggil concurrent list yang menyebut tentang kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri sama-sama memainkan peranan yang penting. Apakah bidang-bidang itu ataupun senarai itu, tugas-tugas itu adalah antaranya adalah perancangan bandar dan desa. Sebab itu kita boleh buat undang-undang kita 172 ni, kita boleh buat kerana kuasa itu diberikan kepada persekutuan untuk buat dengan tujuan untuk menyeragamkan perkara itu. Namun begitu, ini tidak bermaksud ataupun menghalang, ini tidak menghalang daripada kerajaan negeri untuk membuat undang-undang berkaitan dengan perancangan bandar dan desa. Cuma satu syarat ataupun satu perkara yang ditetapkan adalah apa jua undang-undang yang dibuat di peringkat negeri itu mestilah selaras dengan satunya perlembagaan persekutuan, yang keduanya akta ibu ataupun kita panggil akta wangsa bentuk. So inilah duduk perkaranya. Bagaimana peranan ataupun mengapa kita di peringkat persekutuan ni ada akta wangsa bentuk. Dan kenapa di negeri yang saya sebut tadi boleh juga buat, tapi dengan syarat apa yang dibuat di peringkat negeri itu mesti selaras dengan apa yang ada di peringkat persekutuan. So timbul satu perkara bila saya sebut ini, adakah boleh kita membuat sesuatu undang-undang, contohnya di peringkat negeri ataupun di peringkat tempatan dan sebagainya, yang memang akan memberikan implikasi kepada soal-soal perbandaran, soal-soal kepada kesejahteraan masyarakat, tentang soal-soal yang berkaitan dengan kemakmuran ekonomi, kalau dia tidak selaras dengan perlembagaan persekutuan ataupun akta ibu. Boleh tak boleh?
Boleh tak boleh? Dia boleh buat lah, tapi setakat mana yang selaras lah. Yang setakat mana tak selaras tu mungkin null and void lah. Itu jawapan yang ringkas lah. Okay, now kita dah faham ni asas dia. So nak buat undang-undang tidak senang. Dia memerlukan asas yang kuat. Kenapa undang-undang itu diperkenalkan, menjaga public interest dan sebagainya. Okay, sekarang kita nak bincangkan akta kita 172. Kenapa penting sangat apabila kita bercakap dengan pembangunan mampan. Sudah tentu akta kita ni bagi mana-mana yang ada di bahagian perundangan. Siapa ada bahagian perundangan kat sini? Tak ada, semua tak ada. Semua tak ada. Sudah tentu undang-undang kita mencukupi pelbagai perkara. Dalam konteks bagaimana kita boleh jaga alam sekitar, bagaimana kita boleh jaga bandar, bagaimana kita boleh jaga masyarakat. So antaranya, tuan-tuan dan puan, daripada bahagian 1 sampai ke bahagian yang ke-9, asalnya tahun 1976. Tapi ditambah pada tahun 1995, tambah lagi 3 bahagian, iaitu 5A, apa lagi, 2B dan sebagainya, jadilah 12 bahagian. So daripada 12 bahagian ni kita ada lebih kurang 82 section. Nak tahu dengan mendalam, tanyalah Fauziah yang kat belakang tu, yang memang dia pakai undang-undang sekarang ni. Bahagian 1. Bahagian 1 sentuh tentang apa, tuan-tuan dan puan? Permulaan. Permulaan ni dalam undang-undang 2 perkara je. 1, pemakaian. So saya dah sebut tadi di peringkat awal tadi bahawa kerana benda ni adalah tanggungjawab bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. So Parlimen telah luluskan Akta 172 ini. Betul? Yang kita nampak lah, yang color ni yang saya ada sekarang ni. Okey, dah luluskan ini dan dah digazetkan lah. Tapi soal pemakaian, saya nak tanya tuan-tuan dan puan, boleh tak kalau negeri, mana-mana negeri atau mana-mana bahagian dekat Semenanjung ni tak nak pakai? Boleh kan? Sebab tu dijelaskan dalam bahagian 1 ataupun section 1, pemakaian. Okay, prinsip dia adalah pemakaian ni pihak berkuasa negeri boleh pakai semua sekali ataupun sebahagian, ataupun dia pilih mana-mana PBT nak pakai, ataupun dia boleh menetapkan tarikh-tarikh beranan. Contohnya bagi negeri A, dia kata PBT A pakai dulu 1 Januari 2026. PBT B pakai 1 Mac. PBT C pakai 1 Julai. So ini dibenarkan di bawah undang-undang. Sebab saya sebut tadi, senarai bersama. Ini yang menyebabkan akta kita ni sangat baik. Dia masih menghormati negeri-negeri, kuasa negeri-negeri. Sebab tu bidang kita ni antara bidang yang sonok kerana dia mencukupi pelbagai benda, termasuklah soal-soal pemakaian, soal-soal penerimaan. So dia lebih inklusif. Tak takluk pada negeri pengenalan. Sebab tu kalau kita baca dalam ni ada satu jadual yang menunjukkan PBT mana pakai, tarikh bila. Ada pakai 80-an, ada pakai 90-an, ada pakai tahun 2000. Seingatan saya kalau awal 70-an ataupun lewat 70-an ataupun awal 80-an, banyak pakai bahagian 1 dan 2 dan 3. 1, 2, 3 very simple. Saya sebut tadi bahagian 1 menyentuh tentang permulaan, bahagian 2 menyentuh tentang pentadbiran, bahagian 3 menyentuh tentang rancangan pemajuan. Sebab tu dulu tahun 80-an tu soal KM ni tak begitu famous, tak popular sebab banyak negeri belum lagi mereka pakai bahagian 4. Okey, habis yang tu bahagian pertama. Bahagian pertama juga section 1/2 dia sentuh tentang apa? Tafsiran. Macam Cik Zainuddin belakang tu dia terror. Sebut saja density dia boleh hurai satu hari daripada 8 sampai 5 petang. Apa dimaksudkan sebagai density? Apa dimaksudkan sebagai plot ratio? Ada 44 tafsiran. Termasuklah tadi saya sebut plot ratio, density. Menteri. Siapakah menteri yang bertanggungjawab bagi perancangan bandar? Pun disebut. Ada juga dia define satu perkataan. Ditetapkan. Apa maksudnya? Kalau apa-apa perkara ditulis ni ditetapkan, itu merujuk kepada penyediaan kaedah-kaedah. Nak buat apa benda pun termasuklah kalau nak buat kaedah, nak buat cara pemajuan, dia punya rule detail dia. Perincian dia kena buat kaedah. Dia tak boleh buat kita tetap macam tu je. So bila buat kaedah, ada proses dia. Ada proses pertimbangan, ada proses penilaian, ada proses penerima pakaian. Sebab itu dalam hal-hal terperinci,
sudah tentu memerlukan kaedah. Termasuklah soal kaedah rancangan struktur, rancangan tempatan. Macam mana nak buat publicity? Nak buat secara online ke, tak online ke, nak pamer banner dan sebagainya itu disifatkan ataupun kalau kita nak buat pendetailan itu mestilah ditetapkan dalam kaedah-kaedah. So ini yang saya kata tadi, bidang kita ni ataupun subjek ini sangat menarik kerana dia mencakupi semua perkara. Okey, itu empat kaedah, termasuklah definisi jalan, definisi bangunan. Kalau bangunan ni macam-macam lah. Asalkan naik bangunan, struktur tu dah kira bangunan. Penghuni, macam-macam lah. Menteri saya sebut tadi. Okey, habis bahagian satu. Section satu saja. Okey. Bahagian dua menyentuh tentang pentadbiran. Termasuklah yang baru kita perkenalkan ini, MPFN. The Highest Authority on Planning dekat Malaysia. Kita ada Jawatankuasa Perancangan Negeri, Section 4. Dan yang paling menarik juga di bawah bahagian 2 ini ataupun chapter 2 ni tentang kalau sesuatu kawasan tidak menjadi mana-mana kawasan PBT, maka kawasan itu menjadi kawasan pengarah negeri sebagai PBBT, pihak berkuasa perancang tempatan, di bawah section 52. So ini adalah perkara yang penting. Contohnya di Perak ada banyak, rasanya ada juga kawasan-kawasan. Di Penang sudah tentulah kawasan tabak laut dan sebagainya. Itu bahagian 2. Bahagian 3 yang sangat penting pada kita adalah apa? Rancangan pemajuan. Rancangan pemajuan ni, tuan-tuan dan puan, pada saya sangat interesting. Yang Puan Amelia dengan Cik Manisha kita duk handle ni. Sangat interesting kerana kalau kita diberi tanggungjawab untuk menyediakan rancangan tempatan, sudah tentu kita berupaya ataupun mempunyai peluang untuk mereka bentuk kawasan. Bukan mereka bentuk bangunan lah. Kalau you pandai lagi, mereka bentuk bangunan lah dalam arti itu. Tapi you diberi peluang dalam sebesar-besar kawasan tu. Contohnya kalau kawasan di BKL, contohnya mungkin 243 km persegi. Kita diberi peluang untuk mencorakkan pembangunan itu. Kat mana kita nak letak komersial, kat mana industri, kat mana kawasan public spaces, kat mana jalan yang macam mana, sistem pengurusan sesama pejabat macam mana. So itu antara perkara yang seronok kalau kita menjadi designer. Sebab itu persoalan dia sekarang ni, adakah kita telah mengambil peluang itu? Puan Amelia, adakah kita mengambil peluang itu? Persoalannya. Setelah kita melalui daripada tahun ke tahun, daripada hari ke hari, adakah kita menjadikan itu satu platform yang baik pada kita untuk merancang kawasan kita? Kita sedia maklum, kita pun dibebani oleh masalah trafik, berbagai-bagai masalah daripada perubahan iklim dan sebagainya. Jadi bagaimana kita boleh mencorakkan bandar kita dengan keupayaan masing-masing? Sudah tentu kita, mereka bentuk saya sebut tadi, sudah tentu proses ini kena melalui publicity dan sebagainya yang kita terima input daripada orang awam. Okey. So, bahagian rancangan pemajuan ni ataupun section berkaitan rancangan pemajuan ni ada 3 rancangan struktur bermula section 7 kalau siapa berminat sampai section 11. Section 11 menyentuh tentang kajian semula. Yang paling besar yang saya nak kaitkan dengan pembangunan mampan adalah apa? Kandungan rancangan struktur ini. Termasuklah bukan saja kandungan draft rancangan struktur, tetapi juga bila kita nak buat tinjauan, membuat siasatan tentang sesuatu perkara dalam kawasan yang sebesar-besar itu, kawasan rancangan struktur itu, dia mesti fokus kepada pertumbuhan ekonomi. Pertama. Yang kedua, bagaimana kita melestarikan alam sekitar. Yang ketiga, sudah tentu bercakap tentang kesejahteraan sosial. Dalam pembangunan mampan, 3 prinsip inilah yang menjadi tonggak. Di mana titik pertemuan antara ekonomi growth, antara kesejahteraan sosial dan kelestarian alam sekitar itu memainkan peranan yang sangat penting. Jadi, berasaskan pada perkara ini, saya menyimpulkan bahawa memang dalam sistem kita, perkara inilah menjadi tonggak, menjadi asas bagaimana kita boleh menentukan kemampanan. Cuma soalnya bagaimana kita boleh memperincikan tindakan-tindakan itu bagi mencapai arah yang satu. Semua disebut beberapa kali, beberapa section tentang, saya sebut tadi, pertumbuhan ekonomi, tentang penawaran peluang pekerjaan, tentang bagaimana kita nak sediakan kawasan-kawasan yang mencukupi untuk kemudahan. Itu adalah sosial. Bagaimana kita menjaga masyarakat kita. Bagaimana kita boleh memberi peluang kepada masyarakat kita. Dan yang paling besar, satu prinsip dalam bidang sustainable ini juga adalah
kita memberi peluang kepada masyarakat setempat. Local community. So disebut 2 kali. Satu di peringkat laporan tinjauan, kita kena publicitikan laporan tinjauan. Yang kedua di peringkat draft rancangan struktur. Ni yang kita duk sediakan tu berbagai-bagai tu, yang tebal dia mungkin kalau Cik Zainuddin dulu buat rancangan struktur 2 inci dia punya laporan. Jadi kita mempersembahkan laporan itu kepada masyarakat, kepada local community kita untuk membolehkan mereka memberi feedback, memberi maklum balas kepada apa jua yang kita fikir dah terbaik. Sudah tentu bila kita bercakap dengan komuniti tempatan, mereka juga mempunyai idea. Sebab itu dalam prinsip kemampanan ini ataupun sustainability, prasyarat yang penting adalah memberi peluang kepada local community, masyarakat setempat, penduduk tempatan, rakyat untuk sama-sama merancang. Dan ini kita boleh sifatkan sebagai satu proses bersama. Inilah yang patut kita ambil kesempatan. Sebab itu dalam konteks kita menyediakan rancangan struktur ini, seboleh mungkin kita harus menggerakkan, kita harus menanamkan kesedaran supaya semua masyarakat yang tinggal di kawasan berkenaan supaya turut sama. Sudah tentu mereka mempunyai idea. Dan zaman sekarang, kemungkinan kita tak tahu semua. Dan orang tempatan lah, local community lah yang mempunyai kemungkinan, mempunyai maklumat-maklumat tambahan yang mereka boleh salurkan kepada kita untuk kita tambah baik whatever planning that kita dah buat. So ini peluang keemasan pada kita. Dan ini lagi sekali saya lontarkan persoalan balik. Adakah proses ini telah berlaku dengan sewajarnya? Bagaimana kita boleh menjadikan ini satu platform, satu jambatan untuk capture atau gauge maklumat-maklumat ataupun pandangan, idea daripada masyarakat. Saya dah sebut tadi, kalau saya mungkin kita tak cukup, mungkin tak memahami sepenuhnya. Mungkin kita buat kawasan rancangan struktur di jauh sana. Yang kita duduk dekat Putrajaya ataupun tim kita yang duduk dekat zon timur ke, zon utara ke, zon selatan dan sebagainya, mungkin nak pergilah, mungkin sekali dua. Tapi bagaimana? Dengan jarak itu, kita boleh bergantung harap kepada local community untuk memberikan input-input yang sangat berguna. Jika itu dapat kita buat, sudah pastinya perancangan yang kita buat itu adalah satu perancangan yang orang boleh kata sebagai satu perancangan yang maksum, yang ada taraf tersendiri kalau dalam konteks Tuan Azlani Maulana. Jadi inilah nilai yang kita cari. Kalau dapat itu, alhamdulillah lah. So habis sampai section 11. Section 11 sebut tentang kajian semula. Kalau kita tak berpuas hati, kita membuat perancangan ini sudah tentu ada beberapa kelemahan yang kita rasa kita perlu kaji. So kita kajilah dalam section 11. Dia bagi peluang kita nak ubah sikit pun boleh, nak ubah keseluruhan boleh. Kalau buat ubah keseluruhan itu adalah kajian semula. Kalau nak ubah sikit itu adalah pengubahan. Sama ada pengubahan kawasan yang mungkin kita nak ubah 1 hektar ke 1000 hektar, ataupun kita nak ubah tentang subject matter, tentang bagaimana kita nak improve economic condition of the particular state ataupun negeri berkenaan. So ini dibolehkan. Sebab itu saya dengan sukacitanya juga memaklum pada tuan-tuan dan puan bahawa sistem kita sangat dinamik. Dia bukan satu yang statik. Selalu orang salah faham bahawa rancangan struktur kita ni statik. Tapi sebenarnya tidak, dia dinamik. Sebab itu dalam provision section 11 ni adalah memberi peluang kepada kita untuk kita revisit, adjust. Cik Jai angguk je dulu buat rancangan struktur. Okey, habis rancangan struktur. Perkara kedua, tuan-tuan dan puan, sudah tentu kita bercakap tentang rancangan tempatan bermula daripada section 12 sampai section 15. Sangat penting rancangan tempatan. Pada saya, memang satu perancangan yang sangat intek kerana kita bercakap tentang lot-lot yang lebih kecil. Umpamanya rumah, kalau Malaysia ada rumah dekat Puchong Perdana, rumah dia tu ditunjukkan dalam rancangan tempatan Subang Jaya. For sure bila. Raja Azlina kalau rumah dia dekat Dengki contohnya, rumah dia juga turut ditunjukkan. Menunjukkan betapa detailnya perancangan kita. Tapi soalnya adalah bagaimana kita nak pastikan ini, rancangan tempatan ini menjadi satu instrumen utama. In order nak jadi instrumen utama, kita mestilah bila buat rancangan tempatan ini, mestilah bersungguh-sungguh. Sama juga yang saya sebut tadi, bila design mesti bersungguh-sungguh. Pastikan tidak ada kesilapan. Dan juga yang paling besar adalah kita mesti mempunyai keazaman
untuk mencapai whatever sasaran yang telah ditetapkan dalam SDG. Umpamanya, kalau bercakap tentang kemampanan. Dan kalau kita kaji semua SDG ni, SDG 11 umpamanya, ada 10 indikator, sudah tentu apa yang kita rancang tu memang menuju ke arah kemampanan. Sebab AGET ataupun SDG 11 tu bercakap tentang livable cities. Bandar yang berdaya uni. Kalau inilah menjadi sandaran kita semasa kita buat rancangan tempatan, saya yakin dan percaya semua bandar kita memang akan menuju kepada pembangunan mampan. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak mencapai. Kerana kita telah mengkaji parameters, kita telah mengkaji indicators. Sebab itu sangat penting. Sebab itu saya kata, bagaimana kita nak jadikan, kita nak hubung kait undang-undang dengan pembangunan mampan, senang saja. Kita mesti menggunakan semua instrumen itu. Instrumen kita adalah local plan dengan structure plan. Sudah tersedia sepenuhnya. Bagaimana kita nak merencanakan. Bagaimana kita membuat adunan. Itu yang susah. So, bola itu ada pada kita. Kalau kita berani ataupun kalau kita mempunyai pengetahuan yang lebih, saya yakin dah pasti setiap inci kawasan bandar kita akan mencapai satu taraf yang sangat hebat. Mungkin nak selesai isu trafik, mungkin suka, tapi sedikit sebanyak dapat kurangkan. Sekarang ni orang bercakap tentang perubahan iklim. Climate change. Macam mana kita nak address isu climate change dalam local plan? Kita sudah maklum, bandar ni secara amnya, secara generalnya, carbon emission 70% datang daripada kawasan bandar. Jadi kalau kita tak address 70% ini, maksudnya mustahil kita nak capai carbon emission, zero emission ataupun net zero pada tahun 2050. Jadi apa yang saya nak sebut adalah kita ada instrumen, sama ada kita nak ambil port, sama ada kita nak mengambil kira instrumen ini, sama ada kita nak menjadikan instrumen itu adalah terletak pada kita. Kalaulah kita berjiwa besar, sudah tentulah kita akan jadikan dia sebagai sandaran. Kerana saya sebut tadi 70% of carbon emission originated from city. So kalau kita address dekat city, dekat bandar, level bandar, yang saya yakin dah pasti yang local plan kita buat ni adalah memang untuk bandar. Untuk wujudkan kediaman, untuk wujudkan kawasan pekerjaan. Kenapa tak boleh capai? Sudah tentu dia tak capai besok. Sudah tentu dia memerlukan masa. Tapi saya kata semua itu bermula dengan langkah pertama. The first step that we are going to take. Kalau kita tak ambil langkah pertama, dari segi perancangan pun kita tak ambil port, mana mungkin? Tak akan ni. Sebab itu sangat krusial pada kita sebagai orang yang terlibat dengan perancangan bandar ini untuk mengambil kira perkara seperti yang saya sebut tadi. Supaya akhirnya dia memberi satu faedah yang sangat besar, sangat bermakna kepada masyarakat kita yang sekarang ni kalau kita tak tanya tinjauan penduduk ataupun kita buat sentiment analysis tentang pembangunan, mungkin respon dekat online tu tak bagus because dia nampak hari-hari nampak traffic jam, hari-hari ada banjir kilat. That's the reality. So apa kita buat? Saya kata kita ada instrumen. Sama ada kita nak pakai atau tidak. Ataupun bagaimana kita boleh buat dengan lebih mendalam. That's the question yang tuan-tuan ataupun rakan-rakan kita boleh jawab. Habis. Sama juga, local plan juga ada elemen-elemen public participation. Lagi sekali, 2 kali, bukan sekali, 2 kali juga. Bagi mana-mana rancangan tempatan nak mula, dia kena buat publicity dulu. Kena bagi intent, bagi intention kita. Kenapa kita nak buat rancangan tempatan A? Kena bagi tahu public dulu. Kod-kod public ni ada idea yang lebih bagus. Yang bila kita kata lebih bagus, kita boleh ambil kira dalam kajian itu ataupun perancangan itu. Second one, bila dah ready, semua kita dah tentukan jalan dia bagaimana, rumah kat mana, industri kat mana, kita persembahkan lagi sekali untuk dapatkan komen-komen yang berikutnya. Jadi, apabila kita mengutamakan public participation ini, saya rasalah kita berada dalam keadaan yang paling maksum. Kerana kita mengambil kira keperluan kerajaan untuk perancangan dan dalam masa sama mengambil kira hasrat dan aspirasi local community. Inilah yang boleh menjadi sandaran kita. Undang-undang dah ada, instrumen dah ada, apa lagi? Jawapannya hanya pada kita. Bagaimana kita merencana, bagaimana kita menyusun gerak kerja untuk pastikan whatever plan yang kita buat
master plan, rancangan kawasan khas dan sebagainya, mesti berpaksikan kepada kesejahteraan, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan juga bagaimana kita nak pastikan alam sekitar juga tak terganggu ataupun mendatangkan kemudaratan kepada alam sekitar. Habis. Itu sajalah local plan. Dan ada juga provision section 16 pasal rancangan kawasan khas. So yang tu pun very interesting. Kalau dalam rancangan khas kita 100 hektar, kenapa kita tak boleh buat dengan terperinci? Kita buatlah layout. Puan Emilia, buat layout untuk RKK, orang boleh nampak apa benda yang kita nak buat dengan langkah-langkah measure yang boleh kita tingkatkan kawasan berkenaan. Okey, itu berkaitan dengan rancangan pemajuan. Maksudnya planning part of the development. Kita merancang dulu. Kita sediakan asas. Kita sediakan foundation. Ke arah mana benda-benda kita nak pergi. Sekarang, dengan adanya perancangan itu, dia mesti disusuli dengan kawalan. Sebab itu, bahagian 4 akta kita menyentuh tentang kawalan perancangan. Dia kata apa? Section 18 kata, semua pembangunan secara amnya mesti menepati rancangan tempatan. Betul tak betul? Section 18. Section 19 kata, walaupun telah ditunjukkan dalam rancangan tempatan itu, kawasan rumah, nak buat rumah, nak pacak, nak letak dia punya struktur bangunan sebagainya, mesti dapat KM. Betul? Section 20 kata, walaupun you dapat KM, you kena pastikan kalau KM tu sebut 4 tingkat, kita pastikan buat 4 tingkat, jangan buat 5 tingkat. Section 20. Kan? Section 22 adalah tentu pertimbangan. Setelah mengambil kira semua ini, PBT rasa dah comply dengan local plan, dah ikut peraturan, dah ikut kehendak Jabatan Tadika, boleh luluskan plan. Bila dah lulus, pemaju pun buat rumah. Bila buat rumah, Ajai pun beli rumah. Beli rumah, Ajai paling pertama dia ingat pasang lansir. Dia habis 10,000 pasang lansir rumah baru dia katanya lah. Pak lansir pula berengkol-rengkol dia punya lansir kan. So akhirnya itulah bila dah lulus construction, semua dah maklum construction kalau rumah teres mungkin 2 tahun boleh siap dapat rumah. Kalau rumah apartment mungkin 3 tahun lah. Macam lesi rumah teres mungkin 2 tahun cepat lah dia siap. So itulah proses dia. Maksudnya kita kawal apabila dah plan dah cantik kat bahagian 3 tadi tu dengan rancangan tempatannya, rancangan strukturnya. So ini masa untuk kawal supaya apa yang berlaku dekat ground, dekat tanah ni sama sebiji apa yang kita rancangkan. Kalau kita jadikan kawasan itu kawasan pekerjaan, kawasan industri, industrilah jadi. Kalau kita rancang dia sebagai rumah, rumahlah jadi. Itu prinsipal ataupun prinsip-prinsip planning yang telah ditetapkan. Dan sudah tentu bila kita rasa, kerajaan rasa apa yang kita buat itu tak menepati ataupun mendatangkan masalah, sudah tentu ada enforcement. Section 26, 27, 28, 29. So kalau siapa minat, saya tak boleh sentuh dengan detail sebab dah pukul 4 lesi. Hujan pun dah mula nak turun. Cik Zainuddin pun dah tak sabar nak balik salam. Dia kalau bunyi guru, Cik Zainuddin orang pertama akan berdebar-debar. Sebab itu saya lagi sekali nak tekankan bahawa kita mesti ambil kesempatan ini kerana kita ada instrumen. Nak berbalik pada Cik Zainuddin tadi, kita menghadapi masalah banjir. Kita mungkin tak dapat selesai. Malaysia tak dapat, tapi sekurang-kurangnya kalau kita dapat selesaikan sikit saja, 30%, 40% orang dah berterima kasih pada kita. Ini prinsip yang kita nak pegang. Tapi kita ni rendah bercakap perubahan iklim, tapi kita buat local plan sama aja. Contohlah buat sama dengan yang dulu 90-an. Jadi tidak ada peningkatan. Sama juga sekarang ni orang menghadapi masalah traffic jam. Tapi kalau kita buat local plan pun sama, tak address pun isu pasal public transport, tak address pun isu pasal hentian bas, tak address pun isu pasal laluan bas, tak address pun isu pasal laluan mobility aktif, laluan basikal, pejalan kaki dan sebagainya, memang akan menjadi masalah pada kita. Kerana kita tak selesai. Kita hanya merancang guna tanah, but dia datang package bersama dengan masalah traffic jam tadi. So kita kena ubah cara kita bekerja. Sebab tu tuan-tuan ada masa, kalau ada masa kita pergi Singapura melawat, LSE. You propose lah pada KP kita pergi melawat Singapura. Singapura, walaupun dia duduk rumah flat, HDB dan sebagainya, tapi kalau dia nak naik bas, memang tak ada masalah. Sebab dia turun lift saja, daripada dia punya lobby rumah flat dia tu, ataupun rumah apartmen dia tu, dia boleh berjalankan apa?
pedestrian dia walkway. Pedestrian tu covered. Ada bumbung dia. Jadi kalau hujan ke, ribut ke, jadi dia masih tak basah. Setengah tempat lah, mungkin ada tempat yang terbuka dan sebagainya. Tapi kebanyakan tempat dia berbumbung. Jadi orang nak jalan tak rasa risau. Sebab dia boleh sampai ke stesen bas. Dan kalau dia rasa dia nak tukar ke stesen kereta api pun tak ada masalah. Bas tu boleh sampai tepat pada waktunya kerana sistem pengangkutan awam itu dirancang dengan begitu teliti. Tapi dekat kita sedia maklum bahawa terdapat pelbagai agensi. Tapi di peringkat perancangan ini juga kita mesti memulakan itu. Memulakan itu dalam konteks pembandaran baru, township baru yang kita nak rancang ataupun kita nak approve itu, kita pastikan ada laluan basnya. Mungkin belum sampai masanya kita bercakap tentang rail. Kita hanya bercakap tentang bas pun sudah cukup bagus. Fauzia, maksudnya daripada rumah saya, contohnya saya boleh naik bas. Kalau ada laluan yang tertentu, saya boleh sampai ke Putrajaya. Contohlah, ataupun kalau saya tinggal kat di mana-mana tempat pun, saya boleh naik bas, lepas tu saya boleh tukar ke mode pengangkutan lain, rail dan sebagainya, untuk sampai ke destinasi saya. Jadi ini saya fikir satu perkara yang sangat kritikal yang perlu kita revisit. Adakah kita ingin masih mengekalkan format rancangan tempatan yang dulu, yang tidak mengambil kira ini, ataupun kita kena ubah suai. Dulu dah cukup bagus sebab zaman tu mungkin kita tak banyak Fauzia. Mungkin tak ada jam yang stroke baik ni. But kita sudah tahu. Ini pun macam guru. Cik Zaldin. Dulu kita pun hujan dia macam biasa. But sekarang you tahu hujan kalau lebat luar biasa. So kita kena ambil satu langkah-langkah. Macam mana perancangan kita sedikit sebanyak boleh atasi masalah ini. So bagaimana nak atasi masalah ini? Sudah tentu saya sebut tadi. Kalau kita rasa bahawa kita bercakap tentang banjir yang lebat ini ataupun kadar urban stormwater yang begitu banyak ni, sudah tu mesti ada langkah-langkah pencegahan. Termasuklah apa? Termasuklah dari segi perancangan ni kita wajibkan pemasangan sepah, contohlah. Ataupun parit-parit konkrit ini, dulu kita pakai monsoon drain. Monsoon drain konsep dia rapid discharge. Tapi kalau hujan lebat, dia tak mampu tampung. Sebab tu dia melimpah. Bila melimpah, banjir kilat lah. Tapi mungkinkah satu hari nanti ada masa kita juga adjust, kita sesuaikan. Mungkin ada ketikanya kawasan-kawasan tertentu kalau ada reserve yang cukup, pakai parit tanah. Contoh, pakai soil. Jadi ini parit tanah. Jadi ini boleh membantu sedikit sebanyak. Kenapa? Kalau kita pakai parit tanah, sudah tentu dalam bahasa mudahnya dia dapat serap air tu. Instead of dia flush. Sekarang ni konsep dia kita flush, rapid discharge. Tapi kalau kita dapat serapkan sikit, sebahagian 30-40%, sudah tentu ini sedikit sebanyak. Tak hilang masalah tu, tapi dia sedikit sebanyak dapat mengurangkan masalah. Okey, tuan-tuan dan puan, itu dari segi local plan. Ataupun tadi saya dah masuk kawalan tadi, sampai section berapa tadi? Bahagian 4, kawalan perancangan. Bahagian 5 menyentuh tentang lembaga rayuan. Kecas pemajuan Cik Zaldin, lembaga rayuan. Lembaga rayuan kita sudah maklum bahawa kita nak jamin check and balance. So dalam prinsip pembangunan mampan juga kita mesti memberi keadilan. Umpamanya kita submit plan, developer submit plan. Dan oleh kerana pada pandangan developer, projek dia mungkin boleh luluskan dalam keadaan biasa. Tapi tiba-tiba tak lulus. Jadi dia diberi peluang untuk menyuarakan ataupun memberi satu penghujahan mengapa projek dia boleh diluluskan. Ataupun bagi mana-mana kawasan yang tidak ada local plan, kalau ada satu developer nak buat pemajuan, kita akan serve notice kepada jiran. Jiran tu buat bantahan. Bila bantahan daripada jiran itu tidak diambil kira dalam proses kelulusan itu, maka jiran tadi itu boleh mengemukakan tuntutan kepada lembaga rayuan. Jadi whatever decision made by lembaga rayuan adalah terpakai. Dia boleh mengikat, dia boleh kalau dulu KM tu boleh lulus, dia kata boleh tak lulus, ataupun kalau KM tu tak lulus, dia boleh kata lulus. So kuasa dia sangat besar. Ini memberikan sedikit pengharapan dalam sistem kita. Kerana soal keadilan. Kenapa dia kata pada pandangan maju dia boleh lulus, tiba-tiba tak lulus. Jadi inilah platform ataupun jabatan yang kita sediakan supaya mereka juga boleh mendapat peluang itu. Jika mereka nak lah, kalau tak nak tu lain cerita. Okey,
itu pasal lembaga rayuan. Bahagian 5A tentang pemilihan pokok. Kenapa pokok ni penting? Pokok ni berbentuk sebagai ekosistem. Dulu, orang boleh tebang pokok sebarang-sebarang. Tak kira di mana. But now, kalau sesuatu kawasan itu telah pun dijadikan sebagai kawasan pemeliharaan pokok, TPO, siapa-siapa yang tebang, macam Cik Zainuddin dia rajin sangat, dia pergi tebang tu, maka PBT boleh minta Cik Zainuddin cari spesies yang sama, ganti balik. Sudah tentu ada elemen-elemen rayuan lah. Kalau Cik Zainuddin tak puas hati, dia boleh bawa perkara ni ke lembaga rayuan. Kerana dia kata, mana nak cari? Pokok ni dia one and only. Cari kat Taman Negara pun tak dapat. Jadi ada elemen-elemen itulah. Tapi tak semua pokok lah. Pokok-pokok yang rare contohnya. Pokok sawit tak lah tergolong. Kan? Jadi maksud dia di peringkat rakan-rakan kita dekat PBT mungkin bila nak buat TPO ni ada senarai dia pokok-pokok yang rasa berharga, yang bernilai tinggi. Jadi kalau semua pokok mungkin sukalah. So itu bahagian 5A. Bahagian 6 tentang apa Cik Zainuddin? Saya perlu lupa. Bahagian 6 tentang cas pemajuan. Cas pemajuan. Prinsip dia sama aja. Sekarang ni contoh. Sekarang ni dulu dia estate kelapa sawit. Tapi oleh kerana pihak berkuasa tempatan, majlis tempatan mempunyai keupayaan untuk merancang semula daripada tanah kelapa sawit kepada township, kepada kawasan perumahan, maka tindakan itu telah memberi nilai tambah. Add value kepada nilai tanah tadi. Umpamanya nilai tanah dulu 1 ekar adalah RM100. Sekarang bila dirancang semula oleh PBT, tanah itu telah pun meningkat kepada RM1,000 seekar. Jadi dengan peningkatan itu, PBT kata, I tax lah you sikit. Saya cukaikan sikit. Sebab you dapat untung berlipat kali ganda kerana tindakan bijak oleh pihak berkuasa tempatan untuk rancang balik kawasan yang dulu kelapa sawit jadi sesajen minyak, jadi komplek panggung wayang, jadi mall ataupun padang gua dan sebagainya. Jadi secara logiknya kita dah dapat tahu memang nilai dia meningkat daripada RM100 kepada RM1,000. Jadi tax dikenakan ataupun cas pemajuan dikenakan untuk membolehkan PBT apabila orang ni buka kawasan ini sebagai kawasan township, liability ataupun tanggungjawab PBT itu berterusan untuk sediakan lampu jalan dan berbagai-bagai perkhidmatan pembenaran. Jadi dengan demikian, maka adalah logik untuk mengenakan sedikit charge kepada mana-mana pihak ataupun tuan tanah yang ingin memajukan. Soalnya, selalu orang kata mahal. Tapi macam saya sebut tadi, kerana peningkatan value itu berlaku dengan ketal. Dan kita tag pun tak ada formula-formula dia. Mungkin 10%, 20% daripada perbezaan. Bukan daripada harga sekarang. Maksudnya yang dalam kes tadi yang saya sebut tadi, nilai sekarang RM1,000, nilai dulu RM100, maka kita tax 10% daripada RM900. Bukan tax persen daripada RM1,000. So itu asas dia. Dan sudah tentu dengan dengan collection of cap pemajuan ni, PBT boleh buat macam-macam lah. Buat pembangunan, kalau nak sediakan kawasan lapang dan sebagainya. Okey, habis yang tu. Lagi? Bahagian 7. Bahagian 7 menyentuh tentang notis pembelian. Kita kadang-kadang di peringkat kita, Cik Kamal, kita buat local plan. Kita pun kerana tak mempunyai maklumat yang cukup, kita pun tanda tanah Cik Zainuddin dekat Segamat. Cik Zainuddin banyak tanah kat Segamat. Kita tanda tanah Cik Zainuddin kat Segamat itu sebagai sekolah. Jadi bila tanda sebagai sekolah, Cik Zainuddin dah tak boleh buat apa. Sebab, saya kata tadi, Seksyen 18, kegunaan tanah mesti bersandarkan kepada local plan. Jadi, apa yang boleh dibuat untuk memberi keadilan kepada Cik Zainuddin adalah, Cik Zainuddin kena gunakan asas KM tadi tu. Dia submit KM tak lulus kerana tapak itu tapak sekolah. Maka Cik Zainuddin boleh menjadikan asas keputusan itu untuk meminta pihak berkuasa tempatan beli tanah dia. Beli tanah dia. Jadi bila beli, maksud dia Cik Zainuddin tak ada benda lah. Maksud dia dah selesai masalah dia. Dia pun dah happy, dapat duit banyak, pergi London. Cuti. Pergi London. Tapi dengan syarat bahawa dalam kes-kes yang kita notis pembelian ini ataupun purchase notice ini, kita kena rujuk pada SPC, Jawatankuasa Perancangan Negeri, yang akan buat keputusan sama ada kita layak tak membeli tanah itu. Ataupun kita berpandangan bahawa tuan tanah tadi sebenarnya dia boleh enjoy lagi tanah tadi. Dengan sawit ataupun getah yang dia ada tu, dia sebenarnya boleh masih dapat hasil. Jadi ini tertakluk kepada pertimbangan Jawatankuasa Perancangan Negeri.
yang akhirnya akan menentukan sama ada tanah itu dibeli ataupun tidak. Okey, habis notis pembelian. Kemudian lepas notis pembelian, pelbagai lah saya rasa. Dah tak ada benda. Saya dah cover 45 minit. So, prinsip yang asas yang saya sebut bahawa apa jua yang kita buat melalui instrumen dalam undang-undang ni, local plan, structure plan, kawalan perancangan pun, semuanya menjurus kepada kesesamaan yang mana disebut dalam pembangunan mapan, iaitu 3 perkara. Yang pertama adalah memakmurkan ekonomi. Bila you buat pengezonan dalam local plan, sudah tentu you membuka kawasan-kawasan baru. Bila you buka kawasan-kawasan baru, sudah tentu ada aktiviti ekonomi. Sudah tentu ada peluang pekerjaan. Sudah tentu ada pergerakan ekonomi berlaku kat situ kerana rantaian ekonomi. Umpamanya kalau kita buat construction, ada 200 industri terlibat. So, itu menunjukkan bahawa terdapat peningkatan ekonomi ataupun kemakmuran telah berlaku akibat dari perancangan yang dibuat oleh local plan. Nombor 2 adalah kesejahteraan sosial. Dengan perancangan yang kita buat, termasuklah di bahagian kawalan ataupun kawalan perancangan sendiri pun, kita menentukan, memastikan bahawa township yang kita bangunkan itu ada connectivity, ada public spaces, ada pejalan kaki, ada kemudahan sekolah, ada kemudahan pendidikan, ada kemudahan keselamatan, ada kemudahan bomba dan sebagainya. Jadi semua ini akan menyumbang kepada livability, tahap kemudah daya huni. So, itu prinsip dia. Dan sudah tentu komponen yang terakhir adalah penjagaan alam sekitar. You tengoklah dalam mana-mana rancangan struktur sekalipun, rancangan tempatan pun, ataupun dalam soal kawalan pembangunan. Kawasan-kawasan yang disifatkan sebagai kawasan sensitif alam sekitar ataupun environmental sensitive area, memang kita jaga. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Termasuklah mana-mana kawasan yang berada di lereng bukit, di puncak bukit, kalau tak sampai 10 ekar pun, wajib di-refer kepada Majlis Perancangan Fizikal Negara untuk diberi pertimbangan, untuk disemak kesesuaiannya. Jadi dalam kata ringkas, oleh kerana kita menjaga ketiga-tiga benda ini, dan juga kita juga menjaga soal-soal berkaitan dengan livability, daya huni dan sebagainya, kita boleh berkata bahawa akta kita telah menjadi satu alat yang sangat berguna dalam kita nak merancang sustainable development ini ataupun pembangunan mapan. Dan sudah tentu saya dah cakap tadi, kalaulah kita gunakan peluang ini sebaik mungkin, kita gunakan mekanisme ini sebaik mungkin, sudah tentu kita juga dapat menangani masalah-masalah berkaitan dengan perbandaran, soal carbon emission, soal traffic jam, soal berkaitan dengan perubahan iklim, soal public transport, soal jaminan makanan. Jadi kalau inilah yang menjadi asas dan tonggak kepada kita, saya percaya kita berada di landasan yang betul untuk menuju 2050 dengan lebih bergaya menggunakan instrumen-instrumen dalam akta kita dan juga rancangan-rancangan pemajuan yang kita buat. Jadi sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.